untuk pergi kedai baju mana-mana. Terima kasih semua, terima kasih. Cuma Hazan ada satu concern dia di mana contoh kalau Ikmal nak shopping kedai baju ke apa benda semua ke, betul-betul kena bawa dia. Betul-betul kena bawa dia sekali sebab dia sangat particular tentang design baju dia, keselesaan baju dia dengan saiz baju dia. Dia tak nak nampak ketat, dia tak nak nampak yang dia ada taste yang dia tak suka. Jadinya memang kena bawa dia. Jadi contoh kalau nak beli untuk dia, Kemal rasa boleh beli makanan. Makanan contoh macam coklat yang dia bueno tu dia memang suka, daim tu dia memang suka. Lepas tu perfume. Kalau nak beli apa-apa, beli itulah. Coklat, perfume. Mana? Jimat lah kalau kahwin kan. Jimat, tengok dululah. Sebab dia dah cakap dah, dia kata, nanti aku nak pakai kereta ni. Kereta ni keluar je aku nak tukar kereta ni warna ni. Lepas tu nanti aku nak tambah lagi satu kereta. Lepas tu kat dalam kereta tu, setiap dekat seat tu, nanti aku akan tambah lagi custom nak isi perfume Mansera. Jadinya aku macam... Ya. Yeah. Walaupun dia tak beli bawal eksklusif, walaupun tudung dia memang eksklusif hanya untuk dia pakai, dia tak beli bawal eksklusif, tapi keeksklusifan dia tu ada pada benda lain. Mungkin yang mendengar hari ni orang kata, ya Allah, berat mata memandang, berat lagi bahunya memikul. InsyaAllah. Situ. Masya Allah, tabarakallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa ni? Itu bukan benda hari yang jadi tak makan modal sangat kot. Akak dengar akak Akak tanya Long, akak tanya G, akak tanya Adam. Akak boleh tanya Ikmal sendiri. Perfume 100 ml dia tu, akak bayangkan Mansera dia tu, perfume 100 ml tu orang boleh tahan 2, 3, 4 bulan. Kalau boleh setahun pun orang boleh pakai. Betul tak? Dia punya Mansera 100 ml tu, tak sampai sebulan lagi dah takat ni dah kak. Dah takat ni. Akak bayangkan Itu yang itu saja. Tak termasuk perfume lain. Kalau dia tertinggal perfume dekat airport tu, dia nak beli perfume. Akak bayangkan kalau dekat airport, paling common Diptyque. Paling common dah 800 lebih. Dia mandi perfume. Sebelum dia keluar kereta, G akan sembuhkan perfume. Dia dah keluar kereta, G akan sembuhkan perfume. Dah berjalan sekejap lepas makan, G akan sembuhkan perfume. Jadi sembuh. Tanya G, GBA dia. Kadang-kadang G lepas spray perfume dia, G tiba-tiba menjarakkan diri daripada dia 10 km. Sebab apa? Apabila perfume tu dia sembuh, Mansera yang dia pakai tu boleh masuk sampai ke roh. Roh kita terkejut dengan bau tu. Tapi dia kata, aku macam tak bau pun. Roh kita ni masing-masing shocked. Roh masing-masing culture shock. Terbau dia punya perfume tu macam macam tu. Jangan cakap roh kita, roh orang yang kat tepi-tepi tu macam macam tu. Cik, bau apa ni? Dia jadi macam tu. Jadi macam dia kata dia tak bau. Kita kat tepi ni dia gini G, kalau dah lepaskan perfume dia tu, biar dia jalan, lepas tu G dia macam tu. Si Peanut, thank you si Peanut. Mungkin orang cakap, mana ada bau kematian? Tak adalah bau kematian. Itu akak bau selepas orang kata perfume dia tu dah beberapa jam berlalu. Tapi kalau akak bau mula-mula tu kan, akak dah macam tu. Perfume dia sedap je bau. Mansera tu sedap je. Tak sedap. Tapi mula-mula dia memang beast mode projection. Maksudnya dia memang suka bau perfume yang beast mode. Dia kata macam ni kat Kemal, aku tak suka pakai perfume kalau perfume tu aku tak bau. Sebab kadang-kadang perfume kan bila kita bau, bila kita pakai, orang lain yang bau dulu. Tapi dia tak nak. Dia, ya Allah terima kasih. Habibti. Habibti, tak, cerita dia macam ni tadi.
saya ceritakan yang macam perfume awak sangat wangi, dia macam bau-bau yang macam bau-bau memikat, dan bila orang bau tu orang suka sangat-sangat. Lepas tu kalau orang tu bau, dia rasa macam nak bau lagi. Dia kalau akan tahu, Habibti saya ni, dia cakap kalau dia pakai perfume, dia suka bau yang macam bila dia bau tu, dia pakai dia bau. Dia tak suka kalau dia pakai dia tak bau macam tu. Lepas tu perfume yang dia pakai tu, dia selalu berjimat cermat. Contoh kalau dia pakai perfume tu memang lambat habis. InsyaAllah. Dia kalau dia pakai perfume tu, dia macam berjimat-jimat. Dia kalau dia pakai perfume, dia akan sembuh untuk orang lain juga. Lepas tu kalau dia pakai perfume tu membawa manfaat kepada orang lain. Bila orang bau juga perfume tu, orang tu akan boost dia punya confident dan spirit. Jadinya bila dia pakai perfume tu, sebenarnya dia nak orang lain pun ada bau-bauan yang positif juga. InsyaAllah. Ya. Jadinya kalau nak tahu dengan lebih lanjut, boleh tanya G ataupun boleh tanya Long atau boleh tanya Adam. Macam Ikmal ada kerja nak buat. Terima kasih semua yang bagi gift, yang tap-tap like, semua terima kasih. Semoga dimewahkan rezeki.